morning, selamat pagi. Hari ni hari kedua kita dekat Putrajaya. So kita mau selesai sarapan dan sekarang solat dulu. Lepas tu kita pergi kita punya tempat. Zas! Kabut dah pula. Kabut dah pula. Pagi. Hari ni kita akan buat lebih baik. Semangat Merdeka. Selamat pagi. Hari kedua di dataran Putrajaya. Mau selesai sarapan. Semoga ceria selalu. Sekarang ni kita tengah menunggu waktu dan waktu dah masih sesuai untuk memulakan kawan. Kita makan dulu bang. Morning Malaysia. Daripada tim Foodpanda Rider. Kami nak pergi dekat A7 untuk berarakan untuk aset je. Standby. Luncur. Hey, letak QR ya. Oh, marvelous. Makan lu, selamat pagi, isi tenaga, semangat. Dah ajal dia. Bangga dia bawa. Luncur! Luncur! Bang hashtag. Wow. Dipakar ekor. Selamat pagi. Kita dah nak pergi support ke depan sana. Jom kita tengok. Kena ada 3 kilometer. Sedia bang. Dari kanan, pandang kanan. Letak kaki sekali. Kiri, letak kaki. Kiri, kanan, kiri. Kiri, kanan. Dengarlah tu ah. Kiri, kanan, kiri. Kiri, kanan, kiri. Agak cepat ah. Kiri, kanan, kiri. Kiri, kiri, kanan, kiri. Semula. Semangat. Papa pisang pula ini. Okey, dari kanan. Pandang kanan. Kiri kanan kiri. 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 Mendukung
hari ini pertama cantik. Kita tunggu hari merdeka. Semua okey. Hari kedua pancit lagi. Sini. Okey. Order saya tak sampai lagi. Baik. Jangan lambat. Okey. Mantap. Okey, sini, Ngam. Keluar barisan. Penat ya, jap. Penat. Berpeluk dah ni. Jangan. Kita habis hari ni. Sangat semangat sebab kita pakai kasut baru. Merdeka! Alright. Air percuma untuk pandai je lah. Tak ada sejuk ke? Ada bawah sekali. Hari ni kita makan nasi kerabu walaupun hari ni Khamis. Pancit lagi lah bang hari ni bang. Kaki keren, kiri kanan. Bos cakap balik tidur awal, besok bangun awal. InsyaAllah esok yang terbaik. Tadi saya nak jalan kaki tapi bos cakap naik bank je lah. Pusing-pusing jalan jam. So sampai sana saya pun jalan kaki je lah. Nak pusing pun jam lagi. Medik dekat nombor apa nombor 9 tu tadi. Dia bagi ais dekat kaki apa semua kiri kanan. Lepas tu dia bagi minum air lah. Itu je lah. Keadaan dah baik lah daripada tadi lah. Alhamdulillah. So bos cakap pergi formasi beli ubat lagi lah. Untuk besok, insyaAllah esok yang terbaik. Salah seorang peserta kita ni, dia kaki dia kram. Masa dalam pembarisan. Lepas tu dia ada sedikit rasa penat lah. So kita ambil langkah, kita bawa dia keluar sebelum dia tumbang. Sampai dekat tempat yang perubatan tu, dia bagi dia relax, bagi dia minum air, dia bagi ubat sikit lah. Letak air sejuk, ais dekat dia punya betis. Lepas tu dia dah cool down, baru kita boleh balik lah. Maknanya dia dah betul-betul okey lah. Harap esok dia steady lah. Tapi dia semangat dia kuat. Tapi itulah kan, comel. Bila orang comel ni dia tenaga tu kena banyak guna. Bye. Hari ni best, panas, penat. Tapi jumpa esok. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semoga kita semangat lagi untuk sampai hari kemerdekaan. Yang penting esok kita akan bertambah lagi baik dan semangat lagi. Selamat Hari Merdeka. Luncur! Semua selesai dengan baik. Cuma ada satu masalah teknikal tadi, dah selesai dengan jayanya. Kita tunggu hari ketiga esok. Bye bye.